Hai semua, pernah tak anda terfikir ke mana perginya sampah sarap yang kita buang tiap-tiap hari itu? Okey, dalam sesi penerangan khas kita hari ini, kita nak bedah siasat satu topik yang mungkin bunyi macam biasa-biasa je, tapi impak dia luar biasa. Ya, kita akan menyelami dunia kitar semula. Jom kita rungkai krisis sisah ni dan tengok macam mana kita boleh selesaikan masalah ni sama-sama. Cuba tengok angka ni. 2.2 bilion. Banyak tu. Ini bukan bajet nak bina bangunan pencakar langit baru tau. Ini sebenarnya jumlah duit yang Malaysia belanjakan setiap tahun hanya untuk uruskan sisa pepejal yang kita semua buang. Terkejut kan? Bayangkan, apa lagi yang kita boleh bangunkan untuk negara dengan dana sebesar tu kalau kita kurangkan sisa harian kita. Jadi, apa plan kita hari ini? Kita akan kupas 4 benda je. Pertama, konsep asas kitar semula. Kedua, kenapa kita perlu kitar semula? Ketiga, inisiatif kat Malaysia. Dan akhir sekali, kita intai sikit pengurusan sisa global. Alright, jom kita mulakan dengan bahagian pertama, konsep asas kitar semula. Kalau ikut definisi rasmi Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara, kitar semula ni adalah proses memungut dan mengasingkan sisa pepejal untuk hasilkan produk baru. Tapi kalau nak cakap bahasa mudahnya, ia ibarat kita bagi nyawa kedua dekat barang yang asalnya kita nak panggil sebagai sampah. Bila kita sembang pasal kitar semula, wajiblah kita sentuh pasal konsep ikonik ni, konsep 3R. 3 tonggak ni sebenarnya adalah formula rahsia atau penyelesaian paling mantap untuk masalah pembuangan sampah kita yang makin kritikal ni. Okey, macam mana 3R ni berfungsi? Sebenarnya, dia adalah satu aliran atau urutan tindakan. Nombor 1, reduce atau kurangkan. Maknanya kita guna ikut keperluan je untuk tak membazir. Contohnya guna email berbanding kertas. Kalau tak boleh kurangkan, kita beralih ke langkah kedua, reuse atau guna semula. Benda tu kita pakai berulang kali, macam bawa bekas sendiri bila nak bungkus makanan. Kalau tak boleh kurangkan, tak boleh guna semula, barulah masuk gear ketiga, recycle atau kitar semula. Kat sinilah kita asingkan sampah ikut kategori supaya ia boleh diproses jadi barang baru. Urutan ni sangat penting tau untuk sekat penghasilan sampah dari awal lagi. Seterusnya, bahagian kedua. Kenapa kita nak kena susah-susah kita semula ni? Apa kebaikannya? Faedahnya memang melimpah ruah. Pertama sekali, ia boleh buat duit tau. Ya, menjana pendapatan. Contohnya, kita hasilkan dan jual baju kompos dari sisa makanan. Lepas tu, ia jimatkan sumber semula jadi kita dan automatik wujudkan persekitaran yang sihat dan bersih. Yang paling penting, ia dapat kurangkan pencemaran secara drastik dan turunkan pelepasan gas rumah hijau. Ingat lagi tak angka 2.2 bilion ringgit awal-awal tadi? Amalan inilah cara paling power untuk kita selamatkan alam sekitar dan poket negara kita serentak. Cuba anda bayangkan bekas telur yang asalnya kita nak buang tu, kita jadikan tempat semai benih tumbuhan. Satu langkah guna semula yang sangat praktikal dan kreatif kan? Ataupun tin dan kaca yang kita dah asingkan cantik-cantik, semua tu dah sedia untuk diproses jadi barang baru. Sampah yang kita nampak tak berguna tiap-tiap hari tu, kalau kita pandai urus, nilai ekonomi dan ekologi dia sangatlah tinggi sebenarnya. Okey, kita masuk bahagian ketiga. Inisiatif Kitar Semula Malaysia. Apa dasar dan langkah yang negara kita dah buat? Mesti anda semua kenal sangat dengan tong sampah 3 warna ni kan? Ini sebenarnya nadi utama kepada strategi negara kita, iaitu program pengasingan sisa di punca. Konsep dia cukup mudah. Segalanya mesti bermula dari dapur rumah kita sendiri. Kita asingkan sisa siap-siap ikut warna tong sebelum lori datang kutip. Menariknya, kalau kita imbas balik kempen Hari Tanpa Beg Plastik, sejarah inisiatif ni bermula dekat Pulau Pinang tau. Seawal tahun 2009 lagi, kena bayar charge 20 sen untuk setiap plastik. Nampak macam sikit, tapi ini bertindak sebagai satu taktik psikologi untuk paksa kita bawa beg mesra alam sendiri. Kemudian, program pengasingan sisa di punca pula diwajibkan secara berperingkat bermula tahun 2015 di bawah Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam. 2 dasar ni dengan jelas tunjukkan macam mana polisi kerajaan boleh mengubah tabiat harian kita secara kolektif. Akhir sekali, bahagian keempat, pengurusan sisa global. Jom kita terbang ke luar negara sekejap untuk tengok sistem dorang yang efisien. Kita kaji 4 pendekatan unik negara maju ni. Di Jerman, dorang ada sistem berlogo Green Dot. Memang bijak. Kilang yang keluarkan produk wajib bayar yuran untuk kutip balik bungkusan dorang. Pengguna pula boleh dapat balik duit deposit botol minuman. Kat Denmark pula, dorang sangat percaya pada cukai. Pihak yang hantar sampah ke tapak pelupusan akan dikenakan cukai yang sangat tinggi. Jadi, nak tak nak, kitar semulalah jawapannya.
Di Sweden pula, kepakaran dorang adalah pemulihan tenaga, di mana sisa tu dibakar secara terkawal untuk hasilkan tenaga elektrik dan pemanas rumah. Dan dekat Taiwan, dorang ada program 4-dalam-1 yang gabungkan masyarakat, kerajaan, pakar kitar semula dan sukarelawan. Nampak tak? Setiap negara ni guna kekuatan sosial atau ekonomi masing-masing untuk capai matlamat dorang. Bercakap pasal Sweden tadi, anda nak tahu tak satu fakta gila? 99% sisa domestik di Sweden dikita semula atau ditukar jadi tenaga. Maknanya cuma 1% je sampah dorang yang betul-betul dibiarkan masuk tapak pelupusan. Revolusi dorang ni sangat luar biasa sampaikan Sweden terpaksa import sampah dari negara-negara jiran dekat Eropah semata-mata nak pastikan loji jana kuasa dorang terus beroperasi. Inilah standard kelestarian yang kita nak capai. Tapi, adakah teknologi canggih semata-mata jawapannya? Tak semestinya. Strategi 4-dalam-1 dari Taiwan tu membuktikan bahawa untuk capai kelestarian sebenar, kerjasama erat antara seluruh komuniti tu wajib. Bila penduduk, majlis perbandaran tempatan, syarikat perniagaan dan badan sukarela bersatu hati, pengurusan sisa jadi sangat efektif. Ini ingatan penting untuk kita. Sistem secanggih mana pun tak akan berkesan kalau kesedaran masyarakatnya masih ditakut lama. Okey, kita dah sampai ke penghujung. Sepanjang penerangan ni, kita dah nampak pembaziran 2.2 bilion ringgit kat negara sendiri dan kita dah tengok kejayaan 99% di bumi Sweden. Jadi bola sekarang kat kaki kita. Jangan tunggu orang lain, mulakan perubahan kecil tu dari diri sendiri. Antara amalan 3R tadi, reduce, reuse atau recycle, yang mana satu anda nak mula praktikan hari ini juga dekat rumah atau sekolah, fikir-fikirkanlah dan jom bertindak sekarang.